Baik, alumni Unimap Wira Negara. Jadi hari ini platform untuk kita selami sebuah cerita tentang alumni Unimap yang berjuang sebagai wira negara. Jadi episod hari ini kita akan suntik semangat patriotism jadi bersempena dengan bulan kemerdekaan ini, dan kita akan dengarkan sendiri pengalaman daripada dua orang alumni Unimap. Jadi siapa mereka? Stay tune, kekal bersama dengan kami Unimap Podcast. Jom kita mulakan sekarang. Alright, Assalamualaikum. Terima kasih untuk semua yang menyaksikan kami seperti biasa. Kita bersiaran dua platform, dari Facebook dan juga di YouTube Universiti Malaysia Perlis. Okay, jadi terus subscribe. Jangan lupa untuk terus follow media sosial Unimap. Okey, baik. Hari ini bersempena dengan bulan kemerdekaan, kita bawakan cerita wira negara. Masih lagi dalam segmen khas Alumni on Mic yang mana kita bekerjasama bersama dengan Pusat Perhubungan Alumni. Jadi saya ada dua orang sebenarnya yang bersama-sama dengan saya hari ini. Hari ini baju, orang kata apa, beruniform lengkap. Kita bersama dengan yang di sebelah kanan saya yang paling dekat ni adalah Inspektor Nur Hanim binti Khairul Azman. Ya, saya. Memang orang Kedah ke, orang Perlis ke, orang mana ni? Saya orang Kedah. Orang Kedah. Okey. Alumni tahun bila? Sekejap lagi Yang kedua di hujung sana tu adalah Tuan Asrul Fazli bin Zulkifli yang merupakan penguasa kastam. Dari Jabatan Kastam di Raja Malaysia pun Kedah juga. Iya, betul. Yang ni pun orang Kedah juga. Tak, saya bukan orang Kedah. Yang ni orang luar. Jauh sikit bukan daripada utara Saya dari Perak. Perak, okey. Jadi itu kita ada seorang daripada IPK Kota Star dan daripada Jabatan Kastam Kedah. Okey, jadi mesti nak tahu kan siapa mereka, sebab hari ni memang spot kita adalah alumni. Mereka berdua adalah alumni daripada Unimap. Okey, jadi sekarang ni Inspektor Hanim, saya panggil Puan lah. Okey. Cuba kalau kita nak tahu sikitlah tentang sejarah bersama dengan Unimap ni, batch tahun bila, dalam kos apa dan bagaimana di Unimap sekarang ni dah jadi seorang inspektor. Okey, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inspektor Nur Hadim binti Khairul Azman. Saya adalah graduan ijazah sarjana muda kejuruteraan fotonik di Fakulti Engineering kejuruteraan mikroelektronik lah. Saya adalah graduan tahun 2014. 11 tahun Lebih kurang. Lebih kurang 11 tahun. Jadi saya berkhidmat sekarang di bahagian siasatan jenayah IPD Kota Star, Alustar, sebagai Inspektor siasatan data bank. Okey. Inspektor daripada tahun bila? Saya berkhidmat lebih kurang 10 tahun sejak 2015. I see. Kiranya habis grad memang terus diserap Ya. dalam kiranya ada pedak RAM lah kan? Ya. Okey. Kalau Tuan Fazli. Ya, betul. Tuan Fazli sendiri gradnya tahun bila di Unimap ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrul Fazli bin Zulkifli, merupakan alumni dari program ijazah kejuruteraan elektronik industri. Saya grad pada tahun 2013. Dan saya juga merupakan alumni pelapis Unimap batch yang ke-6. Okey. Awal tu. Ya, saya batch yang ke-6 untuk pelapis. So sekarang saya bertugas di Jabatan Kastam di Raja Malaysia Negeri Kedah, Stesen Bukit Kayu Hitam. Sebagai pegawai penyiasat di bahagian penguasaan. I see. So mula bertugas di Jabatan Kastam tahun 2016. Maksudnya tak jauh lah beza daripada habis pelajar memang terus diserapkan bawah ni lah kan, bawah jabatan-jabatan ni kan. Sejujurnya masa dekat Unimap, kenal ataupun tak kenal ni? Tak berjumpa lah kan? Tak. Sebab beza dia sekarang ni setahun je lah. Maksudnya Tuan Fazli lebih senior setahun. Senior setahun daripada
Inspektor kan. Okey. Jadi hari ini sebenarnya kita bawakan sebuah episod wira negara lah, melihat sebagai frontliner. Sekarang ni bila kita ada alumni UNIMAP yang berada di barisan hadapan, kan, frontliner kan. Jadi sebelum itulah, kalau kita nak dengarkan pandangan, sebenarnya semua orang ada pandangan masing-masing tentang kemerdekaan. Jadi sebagai seorang frontliner, erti ataupun makna kemerdekaan itu, sebelum kita nak pergi panjang jauh lagi, kita nak dengar sikit lah. Kalau untuk inspektor sendiri, apa dia makna kemerdekaan tu? Okay, dalam konteks PDRM lah kan, kita kemerdekaan tu memang membawa maksud yang luas lah, yang luas. Dia bukan sekadar bebas daripada penjajahan, tapi dia bermaksud tanggungjawab dan integriti dan juga keselamatan negara. Jadi dalam PDRM ni kita memainkan peranan yang pentinglah dalam memastikan keamanan dan keselamatan dalam negara. Okey. Tanggungjawab dia yang paling utama Tuan saya tak sekarang ni sebab saya tersebut Tuan Asrul. Boleh. Sebab Asrul Fazli kan. Tapi bila tengok name tag tu Fazli. Jadi saya tak tahu, saya keliru. Kadang-kadang jadi Tuan Asrul, kadang Tuan Fazli. Ikut keselesaan Tuan Amir lah. Nak panggil Tuan Asrul pun okey, tak ada masalah. Okey, jadi makna sebuah kemerdekaan itu. Di kacamata frontliner itu yang kita nak tahu tu. Frontliner lah. Pada kacamata frontliner lah, ataupun lebih pada saya sendirilah, saya juga dikategorikan sebagai frontliner. Pada saya, pemikiran yang merdeka. Sebab kita memang kata penjajah tu, kita dah lama merdeka daripada dijajah. Tapi pemikiran kita, kalau kita tengok sekarang, masih lagi dijajah. Mana kata apa saja berita yang kita terima, kita percaya dan kita tak tapis dahulu macam apa yang berlaku sekarang. Berita terima, pasti tak pasti, yang penting share dulu. Kan? Macam itulah. Pada saya, pemikiran yang bebas. Maksudnya pemikiran dah merdeka, kita boleh mentafsir apa yang maklumat kita dapat. Kita tak terus berkongsi, kita sendiri tafsir dahulu. Itu pada saya lah. Lebih kepada pemikiran kita kan. Betul? Jadi okey. Saya nak tanya sikit lah, sebab dah pengalaman tu lama lah kan. Sekarang ni dalam PDRM dan juga Jabatan Kastam pun dah almost 10 tahun lah kan. Macam tu lah. So pengalaman lah kan. Yang pernah dilalui yang betul-betul menguji semangat lah. Ada tak? Kalau boleh share sikit. Bagi saya sepanjang 10 tahun ni adalah yang kita boleh kongsi kat sini kan. Salah satunya adalah kita dalam PDRM ni, semasa saya dalam terlibat dengan bahagian siasatan. Bahagian siasatan memang sangat-sangat mencabar bagi seorang anggota polis. Jadi memang pengorbanan tu kena ada, banyak kita kena korbankan family kan, masa memang banyaklah, yang tu lah paling mencabar sekali bagi seorang pegawai polis ni. Nak aku kata antara family dan kerjaya. Yang itu. Okey, kalau di Jabatan Kastam pula, dia punya antara lah yang macam yang paling mencabar sekali lah kalau Tuan Asrul lalui. Macam di Jabatan Kastam sendiri, kami sebenarnya di Jabatan Kastam ni ada dua peranan. Mengutip hasil negara dan juga menjaga keselamatan negara. Saya dah berada di dua-dua bahagian tersebut. Masa mula-mula saya posting dulu, saya berada di bahagian cawangan import export, iaitu bahagian yang mengawal keluar masuk dagangan lah. Jadi dalam kita memberi kemudahan untuk pengimport dan pengeksport, mengimport dan eksport barang, dalam masa yang sama kita kena menjaga keselamatan negara juga. So macam sekarang saya berada di bahagian siasatan. Sama je macam Puan Hanim cakap tadi, pengorbanan dari segi masa. Itulah, bila kadang kita dapat kes yang berprofil tinggi. Macam saya pernah dapatlah kes yang berkaitan dengan 39B. Jadi satu, keselamatan kita tak apa, kita boleh jaga. Sebab bila melibatkan kes yang berprofil tinggi, melibatkan duit. Jadi keselamatan kita lah
Dapatlah kadang dapat call yang kita tak kenal tapi kita dah diajar yang call-call macam tu kita abaikan lah. Dan rasa diperhatikan, macam tu lah. Kalau tak keberatan kalau kita share 39B tadi yang Ya. itu sebenarnya kalau untuk yang tak faham 39B itu sebenarnya apa? Itu kayak berkaitan dengan dadah. Okey. Penyelidipan dadah lah. So macam tu. So bila itu kita kirakan macam kes berprofil tinggi lah. Betul. So dari segi tu bila kita handle kes macam tu, itulah masa kita dah memang kena banyakkan dia pejabat lah. Dan keselamatan kita dan anggota lagi kita kena jaga. So semua tu di bawah tanggungjawab kita. Jadi antara peranan lain lah, frontliner kan yang nak menyumbang kepada keamanan dan kedaulatan negara ni. Kalau pandangan Tuan Nasrul sendiri, peranan Itulah peranan sebab kadang bila orang tengok yang beruniform ni, walaupun kita tak bekerja lah contoh lah, tapi orang tahu kita ni anggota. So kita kena sentiasa behave walaupun di luar waktu kerja. Sebab kita akan dijadikan contoh lah. Jadi semasa bertugas tentulah kita beruniform. Kadang kita pun adalah nakal kita tu. Tapi bila kat luar kita dah tahu kita ni anggota dan ada yang orang jadikan kita sebagai contoh. Nanti akan cakap loh, custom pun boleh buat, takkan kita tak boleh buat. Maksud dia macam tu lah. Okey, itu yang berat tu sebenarnya tu kan. Ya, kita kena sentiasa behave lah walaupun tengah bertugas dan di luar waktu bertugas pun sebab orang dah kenal. Ya, ini adalah pegawai daripada custom. Sama lah juga kan dengan inspektor pun kan. Ya, sama. Mesti kena behave kan. Okey, kalau melihat kepada alumni UNIMAP sekarang ni kan. Okey, macam mana kan sekarang ni bila dah berada dalam badan beruniform ni, pastinya dia punya pengalaman tu lebih banyak lah. Jadi sekarang ni kalau kata nak bagi tahu kepada alumni sekarang ni, macam mana mereka ni nak mainkan peranan dalam nak pupuk semangat patriotism tu? Bagi saya, kalau untuk adik-adik lah, kita panggil adik-adik lah, alumni dan juga masih belajar lagi, saya percaya daripada kalangan diorang pun ada juga anggota yang keluarga diorang pun ada juga yang terdiri pada anggota yang beruniform. Jadi diorang adalah saksi mata yang tengok macam mana keluarga diorang berkorban masa, berkorban keluarga kan. Ada yang sampai berkorban nyawa sendiri untuk negara ni. Jadi diorang dalam masa yang sama dah tertanam dalam diri sendiri. Okey, dah tengok mak ayah aku telah mengorbankan banyak masa kan untuk keselesaan kan, untuk keselesaan masyarakat. Jadi melihat kepada pengorbanan bila kan pandangan mata melihat kepada pengorbanan frontliner tu sebenarnya secara tak langsung tu sebenarnya dah boleh memupuk sebenarnya kan kesedaran tu kan. Okey, jadi kalau Tuan Nasrul kan ada tak apa-apa pesanan lah sebagai satu inspirasi lah kepada pelajar-pelajar, yang penting ada alumni UNIMAP. Sekarang ni bukan apa sebab kita dalam segmen alumni on mic. Jadi kita nak pupuk alumni dekat luar sana tu yang khususnya daripada UNIMAP lah untuk menghargai kemerdekaan. Jadi apa pesanan Tuan Nasrul? Pesanan saya ialah kita sesama beringat lah kan. Pada saya apa benda yang paling penting kita kena bersyukur lah Tuan Amir. Bila kita bersyukur baru kita tahu apa yang kita ada nak dibandingkan negara yang tengah berperang. Jangan disebabkan kita ni tamak nak pentingkan diri. So bila kita bersyukur ni kita tahu benda ni bukan mudah. Kemerdekaan ni tak mudah. Kita ambil contoh merdeka ni bebas contoh masa zaman Covid. Untuk keluar tak boleh. So bila kita tak hargai apa yang kita ada sekarang, kita kena terperuk lagi macam dulu. So tak ada makna kemerdekaan tu kalau kita tak reti bersyukur. Itulah kata sebab yelah mereka yang dalam frontliner ni yang bersama hadapan ni dah berjuang macam-macam. Jadi sedih bila yang lain macam tak menghargai. Yang macam kita dah penat-penat itu ini tiba-tiba rakyat lain apa semua ni tak memandang kepada lebih kepada satu pengorbanan kan, dah berkorban jiwa, berkorban nyawa kan, macam yang inspektor cakap tadi kan. Okey, lepas ni tau kita nak tanya tentang ni perkara yang paling membanggakan lah
sebagai seorang yang memegang ataupun bertugas dalam badan beruniform ni. Cuma sekarang ni kan, sikit nak tanya, kalau inspektor dulu masa di Unimap adalah di bawah Kor Suksis. Kor Suksis. Jadi mungkin kita nak menggalakkan lah pelajar-pelajar mungkin yang sedang masih lagi dalam Unimap. Okay. Apa benefit join badan beruniform ni masa belajar? Okey, untuk makluman lah kan, saya adalah graduan Suksis. Saya terlibat selama 3 tahun dalam Suksis. Banyak benda yang kita berkait dengan PDRM ni. Masa Suksis pun saya adalah intake kepada Suksis waktu tu tahun 2015, intake PDRM tapi skuad Suksis. Kami panggil skuad Suksis lah. Okay. Ni. Dia tetap menjalani proses-proses yang sama. Tetap juga ada interview, tetap juga ada ujian fizikal, semua ada. Tetapi kami ni diutamakan. Skuad kami memang semua terdiri daripada Suksis. Yang bukan Suksis tak boleh masuk skuad kami. Jadi masa saya join Suksis tu memang rezeki kami lah waktu tu. Kami dapat diutamakan lah untuk masuk terus ke PDRM. Dan memang banyaklah benefit yang kita dapat waktu semasa kita jalani training waktu di semasa belajar tu. Antaranya sebenarnya dah menyediakan peluang kerjaya kan? Betul. Kalau inspektor adalah di bawah Suksis, kalau dimaklumkan tadi Tuan Asrul di bawah Palapis. Ya, betul. Kan? Jadi macam mana dia punya semasa dalam Palapis dengan bila bekerja di platform ataupun di medan sebenar, apa perbezaan tu? Okey. Saya Palapis batch yang ke-6. Jadi apa yang dibelajar semasa saya di Palapis dulu, banyak saya praktikkan masa bekerja. Sebab kita di masa zaman belajar kita boleh buat salah. Buat salah tak apalah, kita boleh repair. Tapi dalam dunia sebenar kita kena hadap walaupun benda itu salah. Jadi dari segi kekuatan mental tu memainkan peranan sangat penting lah. Sebab di dalam Palapis sendiri kita diajar fizikal, ada kelas dan ketahanan mental juga diajar dalam Palapis. Sebab bila kalau kita cepat, kalau istilah sekarang koyak lah. Cepat koyak. Kalau kita bekerja pun cepat koyak. Dulu kalau kita koyak masa belajar, kawan-kawan boleh datang pujuk. Okeylah, jangan keluar baris. Contoh macam itulah. Time kerja kita koyak, takkan kita nak berhenti kerja. Betul. Benda itu sangat penting. Apa yang dipraktikkan untuk diri saya sendirilah. Apa yang saya belajar masa Palapis dulu memang sangat membantu saya di Jabatan Kastam sekarang. So kepada adik-adik yang rasa nak keluar baris dalam Palapis tu, fikir banyak kali lah. Sebab kita contoh kita ada dua, macam kami berdua lah, puan ada Suksis dan juga degree engineering. So kita ada 2 tiket untuk bekerja. Sama ada kita tak pergi ke arah kejuruteraan, kita boleh ke arah beruniform. Betul. Tak semesti kita Suksis kita akan kerja polis juga. Kita boleh kerja, mungkin boleh kerja immigration, boleh masuk kastam. Sama juga Palapis. Kalau saya keluar, saya Palapis adalah lebih kepada askar, latihan askar. Tapi saya keluar sebagai pegawai kastam. Tapi konsep beruniform tu sama. Dan kita boleh bawa praktikan masa sekarang lah, in real life kita cakap. Itu yang kita nak dengar dan apa yang kita nak buktikan sebenarnya apabila mahasiswa-mahasiswi ini memilih untuk berada dalam badan beruniform semasa di Unimap ni kan. Jadi banyak benefit-benefitnya. Okey, bila dah kita bekerja ni pasti ada perkara-perkara yang boleh dibanggakan, pencapaian-pencapaian sepanjang 10 tahun melalui kerjaya sebagai mereka yang berada dalam badan beruniform ni. Sekejap saja lagi, kita break sekejap, jangan ke mana-mana. Unimap Podcast, Unimap menjanjikan yang terbaik untuk anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dengan penuh sukacita mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pelajar baru yang telah menerima tawaran ke Universiti Awam di seluruh negara. Ini adalah langkah besar dalam hidup anda. Universiti bukan sekadar tempat untuk mendapatkan ijazah, tetapi juga medan untuk kita mengelak bakat, menimba pengalaman, membina keyakinan diri dan mencorak masa depan yang cemerlang. Sebagai Universiti Awam yang dinamik, Unimap
bangga menjadi pilihan anda dengan berbagai bidang pengajian, daripada kejuruteraan, teknologi dan T-Web hinggalah ke perniagaan dan komunikasi, seiring dengan keperluan negara serta aspirasi global. Masa depan anda bermula di sini. Together, we build your future. Sekali lagi, tahniah dan selamat datang ke keluarga besar UNIMEP. Saya nantikan pertemuan bersama anda pada 27 September ini. Mari kita cipta detik permulaan yang gemilang, melakar kecemerlangan bersama dan membina masa depan yang membanggakan di UNIMEP. Okey, terus kami bawakan UNIMEP Podcast, segmen Alumni on Mic. Sebab hari ni kita bersama-sama dengan graduan ataupun alumni UNIMEP yang sukses lah sekarang ni dalam bidang masing-masing. Jadi untuk kali ini kita bawa mereka dalam skop ataupun badan beruniform, frontliner kata orang kan, orang-orang yang berjuang untuk keamanan negara kita ni. Baik, pengalaman yang paling membanggakan Inspektor yang sepanjang berada di bawah TDRM ni, yang paling membanggakan yang boleh diceritakan, yang boleh dikongsikan. Okey, pengalaman salah satunya adalah pengalaman menguruskan banyaklah. Yang tu memang pengalaman yang tak boleh didapat tempat lain. Dalam polis, dalam PDRM memang kita yang paling mencabar sekali adalah menghadap orang yang tak hidup. Kita panggil body kan banyak. Jadi dalam bidang saya sebelum ni, saya duduk di bahagian siasatan trafik. Melibatkan siasatan kemalangan maut. Banyaklah kita jumpa jasad yang lengkap, jasad yang tak lengkap kan, yang mengusik jiwa kita lah, yang menyentuh hati. Dia memberi impact kepada kita untuk menguruskan daripada A sampai ke Z, dengan emosi kita sama, dengan yang ni tanggungjawab, yang ni memang kita kena hadap. Kalau tak, kita tak uruskan, tak ada siapa yang uruskan. Daripada A sampai ke Z memang kita kena buat. Bila dapat buat tu dia jadi kepuasan. Itulah, itu yang rasa kita rasa banggalah dapat buat sampai betul. Habis kan. Daripada awal kematian sampai uruskan kepada serahan kepada keluarga. Memang sangat-sangat menyentuh hati. Tapi kita kena kuat lah. Kan? Kuat sebagai seorang yang walaupun baru setahun jagung, 2 tahun kita kita bekerja kan, tapi kita kena buat benda tu. Hebat alumni UNIMEP. Saya bangga dapat dengar cerita-cerita yang macam ni kan. Nampak dekat sebelah tu Tuan Asrul pun ada pengalaman yang membanggakan juga yang nak dikongsikan. Macam mana Tuan? Okey, pengalaman membanggakan ni membanggakan pada diri saya sendirilah. Sepanjang bertugas dari tahun 2016, saya adalah ketua pasukan kawalan kehormatan kastam, iaitu ialah ketua Parade Commander pasukan istiadat JKDM. So bila ada istiadat apa-apa yang berkaitan dengan Jabatan Kastam, saya akan lead lah. So dalam ramai-ramai pegawai yang ada di JKDM, saya antara yang terpilih untuk menjadi ketua pasukan lah. So itu sangat membanggakan lah pada diri saya. Menarik tu. Dan sekarang ni kan, bila dah berada masa di UNIMEP tu dah belajar, dah berada dalam badan uniform kan. Kalau nak cerita lah, sebab sekarang ni kan pengalaman-pengalaman tu banyak lah kalau nak diingatkan jauh kan. Macam tadi Puan Inspektor pun ada sembang saya, jauh ni nak kena ingat balik 11 tahun lepas kan. Yang mana yang boleh diingatkan lah momen-momen pengalaman. Sebab sekarang ni nak membentuk disiplin diri tu bila berada dekat dalam badan beruniform ni. Okey, masa saya student, saya terlibat dengan konstruksis. Kat situ pun sebenarnya tak lari sangat pun, tak ada beza pun semasa kita rekrut dalam polis dan semasa kita dalam latihan konstruksis. Jadi kita kat situ memang konstruksis ni memang sangat-sangat baguslah untuk
kita dapat Disiplin, pengalaman, ha. dia dapat disiplinkan diri, pengalaman yang kita tak boleh dapat kan sebelum masuk PDRM. Kalau kita tak jadi polis, memang SUSIS tu dah jadi macam polis dah. Dah polis dah sebenarnya. Dah diajar tentang Ha. erti disiplin tu, Ya, kan? betul. Okey. Tuan Nasrul, Ya. jadi macam mana Tuan lihat sekarang ni tentang cabaran keselamatan negara tu sekarang ni? Dalam masa sekarang ni kan? Itulah macam saya lebih kepada sempadan. Sebab saya sekarang office saya di sempadan lah di Bukit Kayu Hitam. Cabaran keselamatan negara ni sangat-sangat penting lah di sempadan ni. Semua pihak sebenarnya perlu memainkan peranan, bukan frontliner sahaja. Orang-orang awam yang mempunyai maklumat perlu salurkan bekerjasama dengan frontliner. Sebab dengan perkembangan teknologi sekarang macam-macam lah. Kita pun jabatan sendiri pun bergerak dengan teknologi. Macam kami custom jadi kita ada machine scanner body, kargo. Tapi itulah kita bekerja membenteras penyeludupan. Penyeludup ni dia punya mindset dia, dia fikir A, kita pun fikir A. Tapi bila kita dah counter yang A, dia dah fikir C. Dia lagi step. So kita cabaran dia, kita kena counter dia. Macam mana dia fikir, kita kena berfikir seperti mereka. Tu antara cabaran lah untuk keselamatan negara. Okey. Jadi bila tadi kan macam yang kita sembang tadi, keluarga lah. Keluarga pun berkorban jugalah kan. Bila dah bekerja sebagai frontliner badan uniform macam ni, jadi sokongan keluarga tu memberi kekuatan dan dalam tugasan yang mencabar tu. Jadi sejauh mana sokongan tu daripada family? Kalau saya sendirilah, saya amat berterima kasih lah kepada isteri dan juga anak-anak serta keluarga saya lah, sebab mereka adalah tulang belakang saya. Sebab kita bertugas tak kira masa. Kadang tengah bercuti pun dapat call kena pergi office. Jadi alhamdulillah keluarga saya sangat memahami. Dan kadang anak-anak pun kadang tengok kita stres kan, ayah kenapa kan, macam bila benda tu boleh meriliskan kita punya tekanan di pejabat. So keluarga ni memang penting lah. So kalau kita nak membuat sesuatu benda yang tidak baik di pejabat pun, kita berfikir balik, kita ada anak dan isteri di rumah yang kita nak sara untuk mencari rezeki yang berkat. Benda-benda macam tu, keluarga ni adalah memang kita punya memainkan sangat penting lah dalam kita bertugas sebagai frontliner ni. Penyokongan. Itu pun satu rezeki jugalah kan. Mendapat sokongan yang kuat kan. Betul. Puan pernah rasa macam putus asa? Of course pernah. Mesti ada saat-saat yang kita letih dan kita rasa macam putus asa. Tapi memang sokongan dan ni daripada family memang sangat penting lah. Kalau Puan sendiri macam mana cara mengatasi bila down, macam putus asa, macam dah give up, macam mana cara, yelah nak patah balik, takkan kita nak patah balik kan, kita akan move forward. Jadi sekarang ni macam mana kalau Puan atasi? Kalau untuk saya, kita macam mana pun yang tu adalah kerja kita. Kita niat kerana Allah Ta'ala dan kita berserahlah apa yang ditentukan, kita memang yang tu lah untuk kita. Kalau kita tak kuat, kita putus asa, yang lain-lain macam mana? Kan? Yang ibu mak bapak kita, family kita yang tengok kita ni penat, yang tengok kita ni bekerja tak ikut masa. Tapi kalau kita saat masa tu kita berputus asa, memang dia orang pun akan slow down dengan kita. Kan? Jadi untuk menambah bagi semangat untuk kita boleh ambil masa pergi bercuti, ada masa untuk bercuti, ada masa untuk dengan family, ada. Dia cuma terhad lah kan. Bila dah masuk dalam badan uniform ni, memang masa tu terhad lah, kita memang banyak pengorbanan lah. Yelah, sebab mestinya ada anak-anak buah kat kan. Yang nak melihat ketua tu kena berani ke depan kan. Anak-anak buah tu dia pun akan tengok kepada leader dia macam mana kan. Okey, jadi itu cara untuk seimbangkan emosi lah.
sebab tugasan yang penuh dengan tekanan kan. Puan Hanim, Inspektor Hanim, Tuan Asrul pun tekanan-tekanan tu. Okey, so sebagai sebuah kata-kata penutup lah, nilai utama yang dipegang untuk menjalankan amanah negara. Sebab sekarang tanggungjawab tu besar memegang amanah negara kan. Tuan Asrul, apa nilai utama yang dipegang tu? Kalau saya, tanggungjawab dan keikhlasan. Kalau kita pegang sesuatu tugas yang diberikan kita tu dengan dasar tanggungjawab dan kita ikhlas dari hati, kita buat satu kerja, pasti hasil dia akan tip-top. Yang penting kita usaha. Tanggungjawab tu kita kena pikul dan kita ikhlas melakukannya. Sebab saya percaya apa yang kita usahakan pasti ada hasil. Okey. Kita lock keikhlasan. Ya. Inspektor, kalau nilai utama? Okey, nilai utama adalah tanggungjawab. Ya, tanggungjawab. Kita kalau fikir kita bertanggungjawab ke atas sesuatu, insya-Allah dia ada jalan mudah. Tanggungjawab tu memang sangat penting. Kalau kita fikir tanggungjawab dapat adalah kita punya matlamat kita, insya-Allah benda tu akan jadi senang, mudah. Okey. Sebagai ini kita nak close lah, kita nak dengarkan pesanan terhadap generasi sekarang, alumni sekarang. Pelajar-pelajar sekarang ni lain daripada zaman kita dulu. Ini zaman 2013, 2014. Dengan nak dibandingkan dengan pelajar sekarang ni kan, yang corak pembelajaran pun dia dah lain dah sekarang ni kan. Okey, jadi pesanan lah sebagai senior-senior, sebagai abang, sebagai kakak yang nak tengok kejayaan adik-adik sekarang ni kan. Okey, pesanan untuk mereka dalam menyumbang kepada negara. Sekarang ni skop kita sebab hari ni kita bawa tajuk berkaitan dengan patriotism. Jadi kita nak pesanan itu berkait dengan sumbangan kita kepada negara. Okey, kita mula dengan ladies first. Yes. Okey. Okey, sekarang ni dipanggil apa? Zaman AI kan? Zaman AI. Memang banyak perubahan lah daripada dulu sampai sekarang. Memang kita tak dinafikan lah teknologi sekarang ni sangat-sangat canggih. Dan kita dalam polis ni pun penat kadang-kadang dengan teknologi AI ni, penat juga kami. Terlalu canggih pun sangat bagi cabaran juga kan. Kalau tak canggih pun susah juga kan. Jadi bila zaman AI ni kita pun kena ikut peredaran zaman kan, dari apa ni, tapi secara tak langsung kita kena kekalkan juga apa yang akal umbi dia kan. Akal umbi dia kita kena tengok balik, semak balik yang mana yang asalnya kita dah buat permulaan tu, sehingga akhir kita perlu semak balik lah apa yang ni. Itu daripada Inspektor Hanim. Ya. Sekarang kita dengar suara daripada Tuan Asrul pula. Apa pesanan dia untuk generasi alumni UNIMAP ni untuk menyumbang kepada negara kita? Okay, pesanan lah untuk diri saya dan kepada semua lah. Kita sama-samalah menjaga kemerdekaan yang kita dah ada sekarang ni. Kita kena tanamkan dalam diri kita semangat cintakan negara. Kita jaga sama-sama, jangan kita rosakkan apa yang dah dibina. Cantik dah. Cantik sangat dah apa yang dah ada sekarang ni, sangat cantik. So kita jangan menjadi punca kecacatan apa yang ada sekarang ni. Dan saya suka satu ayat ni lah. Saya nak share juga dengan Tuan Amin dan juga semua. Ayat dia macam ni lebih kurang. Kita jangan tanya apa sumbangan negara pada kita. Kita tanya diri kita, apa sumbangan kita pada negara. Itu saja dari saya. Betul, saya pun setuju. Ayat ni selalu juga macam baca dengar kan. Ya, betul. Kita nak melihat banyak kepada apa yang orang bagi. Ya. Sebenarnya kita ni sebenarnya tak memberi apa pun yang kita sebenarnya. bagi. Cuba pandang kepada yang itu kan. Okey, jadi macam-macam dah lebih kepada semangat lah, kita nak suntik semangat patriotism tu dalam diri anak-anak muda alumni UNIMAP. Mungkin secara khusus, secara amnya kepada semualah warga negara tentang semangat untuk cintakan sebenarnya erti sebuah kemerdekaan. Betul. Okey.
Jadi itu sahaja cerita daripada alumni UNIMAP. Jadi terima kasih kepada PPA, Pusat Perhubungan Alumni, yang membawakan insan-insan hebat ini untuk kita kongsikan pengalaman-pengalaman mereka. Ada QR di bawah ni, ini adalah sumbangan dalam tabung wakaf alumni. Jadi bolehlah menyumbang kepada semua alumni-alumni di luar sana untuk tabung wakaf alumni. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami kembali ke UNIMAP setelah beberapa belas tahun 11 tahun. Okey. Yang ni datang lagi, insya-Allah kita bertemu lagi mungkin kat luar nanti kita jumpa. Baik, Boleh insyaAllah. hai-hai lah Ya, insyaAllah. Okey, terima kasih. Sekian dahulu untuk kali ini. Kita tengok siapa pula yang kita akan bawa untuk edisi Alumni On Mic akan datang. Semuanya bersama dengan anda pastinya dalam UNIMAP Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.